tengah malam. Kerajaan menyediakan peruntukan 17 juta ringgit bagi bantuan makanan mangsa bencana khususnya banjir di seluruh negara. Jumlah peruntukan permulaan itu akan sentiasa ditambah bergantung kepada keperluan semasa ketika negara berdepan musim tengkujuh ketika ini. Persediaan banjir untuk membeli kit makanan sahaja. Saya baru-baru ini telah meluluskan perbelanjaan dalam agensi saya sebanyak 17 juta. Untuk penyediaan kit-kit makanan contohnya untuk disalurkan kepada pusat-pusat pemilihan sementara dan juga untuk pembelian PPE untuk kaki tangan yang membantu untuk menolong masa-masa banjir. Selain itu, beliau turut menjelaskan tiada keperluan membekukan cuti ke semua anggota penyelamat dan pasukan pengurusan bencana seperti Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM dan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA bagi menghadapi bencana banjir. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan bantuan kecemasan kepada sekolah jenis kebangsaan Tamil Durian Tunggal yang rosak selepas dilanda banjir kilat baru-baru ini.